Kenapa ramai pasangan bahagia masa awal je? Lepas tu makin jauh. Pakcik nak cerita pasal 6 peringkat hubungan yang ramai orang tak sedar. Kalau kau fahami, insya-Allah kau akan lebih sabar dan lebih bersyukur. Stage 1. Fasa sweet talk. Ni masa awal bercinta. Segalanya indah. Semua benda nampak comel. Kentut pun rasa cute. Tapi hati-hati, ni fasa emosi, bukan realiti. Stage 2. Fasa ujian ego. Lepas kahwin, datang fasa realiti. Pasangan mula tunjuk sisi sebenar. Yang dulu sabar, mula marah. Yang dulu manja, sekarang diam. Ramai stop kat sini. Dah tak sama macam dulu, kata mereka. Stage 3. Fasa bertahan. Kalau kau sabar, kau masuk fasa ni. Fasa ni bukan pasal cinta je, tapi pasal pilihan. Pilih nak faham, bukan menghakimi. Pilih nak belajar komunikasi. Fasa ni penat, tapi penting. Stage 4. Fasa reda. Bila dah banyak lalui ups and downs, kau mula faham pasangan kau bukan sempurna. Tapi dia tetap ada. Dan kau pun bukan suami isteri terbaik, tapi kau masih belajar. Di sinilah cinta matang mula tumbuh. Stage 5. Fasa kawan sehidup. Ni fasa paling best. Kau dan pasangan macam kawan lama. Tak perlu banyak cakap, tapi cukup pandang mata. Bergaduh tu tetap ada, tapi cepat reda. Sebab kau dah tahu, dia tetap orang yang kau pilih dan kau pun tetap orang yang dia tunggu. Stage 6. Fasa syurga dalam rumah. Fasa ni datang bila dua-dua dah belajar. Hidup ni singkat. Maka setiap pagi jadi syukur, setiap malam jadi doa. Pegang tangan tak rasa janggal, peluk jadi ubat. Tak ramai sampai sini. Tapi bila sampai, Allahu Akbar, tenangnya luar biasa. Pakcik tahu, ada pasangan yang sangkut kat stage 2. Ada yang stuck bertahun kat stage 3. Tapi selagi dua-dua tak putus usaha, kau akan sampai. Jangan bandingkan hubungan kau dengan drama TV. Bandingkan dengan usaha yang kau sendiri buat hari-hari. Kalau kau rasa pasangan kau tak faham, sabar. Mungkin dia tengah belajar. Dan kalau kau sendiri penat, ingat balik kenapa kau pilih dia dulu. Sebab cinta sebenar bukan mula dari senang, tapi dari susah yang sanggup ditanggung bersama.